korang tiru apa yang orang buat dulu. Untuk awal, ada orang dia memang tak boleh nak bersukan berseorangan sebab mungkin dia takut kan, mungkin apa lagi, mungkin sunyi dan sebagainya. Tapi it's okay, rasa macam tu adalah manusia normal. Tetapi saya sarankan kalau korang takut, kalau korang rasa macam korang tak boleh bersukan berseorangan, mungkin korang nakkan guidance kan, korang boleh pergi dekat mana-mana tempat yang ramai. So korang boleh cuba tiru dulu. Korang tiru apa yang orang buat dulu untuk awal-awal. Okey, mungkin korang tak tahu nak buat macam mana, nak buat macam A ke, macam B ke, macam C ke, korang rasa blank kan. So korang tengok dulu apa yang orang lain buat. Mungkin korang tak tahu ilmu lagi, mungkin korang tak ada background, tapi at least korang buat dulu benda tu. Lepas korang dah lama-lama korang tiru tu, korang akan fikir kenapa, why and how dia buatkan benda tu lebih efektif. Jadi benda ni dia memerlukan masa lah. Korang kena sabar, korang kena buat dulu, nanti korang akan tahu dia punya keberkesanan, dia punya function and so all. It's okay for you. Your first is the worst. Tapi jangan bimbang, korang akan belajar sedikit demi sedikit pada masa akan datang. Thank you.